Kalau ditentukan orang, tempat, masa, maka dia tidak boleh keluar daripada lingkungan itu. Syakhs muayyan, maka syakhs itu sahaja. Makan muayyan di sana sahaja. Waktu muayyan pada waktu itu sahaja. Kemudian ada satu wajah menyatakan kalau dia ta'yinkan makan, lam yata'ayyan. Kalau ditetapkan tempat tertentu, tak semestinya di situ. Ada satu wajah. Idza lam yata'allaq bihi maradun. Kalau tidak ada tujuan khas dalam menetapkan tempat itu. Idza lam yata'allaq bi maradun. Tak ada tujuan khas. Kenapa dia tetapkan kat situ? Tak. Dia panggil mungkin itu hanya qaid ittifaqi sahaja. Maka dia boleh menega luar daripada tempat yang ditetapkan. Kemudian jelas tak boleh jual lebih, tak boleh jual kurang. Kemudian dia boleh jual lebih. Wallahu ayyazid. Kecuali muwakil ada menyebut secara jelas tak boleh jual lebih, maka barulah dia tak boleh jual lebih. Seterusnya, walau qala ishtari bihadha ad-dinar syatan wa wasafaha fashtara bihi syataini bisifati fa in lam tusawi wahidatun. Apa dia? Sekali lagi. Walau qala ishtari bihadha ad-dinari syatan. Ishtari bihadha ad-dinari syatan. Kemudian Wa wasafaha fashtara bihi syataini bisifati. Dan dia telah menyebut sifat syat yang dia nak beli. Kemudian dengan dinar itu dia pergi beli 2 ekor. Diminta beli 1 ekor. Dia beli 2 ekor. Fa in lam tusawi wahidatun dinaran lam yasih asy-syira'u lil muwakkil. Wa in wasawatu kullu wahidatin bal adharu as-sihhatu wa husulul milki fihi ma lil muwakkil. Sekali lagi. Fa in lam tusawi wahidatun. Jadi kita tengok dia beli dengan 1 dinar beli 2 ekor. Yang diwakilkan beli 1 ekor saja, tapi dia dapat beli 2 ekor dengan 1 dinar sahaja. Jadi macam mana? Sah tak? Dia dah buat lebih, tapi duit yang digunakan masih sama. Barang yang dapat tu lebih 2 ekor. Jadi adakah kedua-dua ekor tu milik muwakil sebab pakai duit dia? Ataupun 1 ekor milik muwakil, 1 ekor milik wakil sebab dia yang beli, dia yang boleh dapatkan 2 ekor. Jadi kita tengok. Pertama dia kata fa illam tusawi wahidatun dinaran. Jadi kita tengok 1 ekor daripada 2 ekor tu, adakah 1 ekor kambing itu nilai dia 1 dinar? Nilai bukan harga ni. Nilai dia. Jadi kalaulah 1 ekor daripadanya mencecah nilai 1 dinar, lam yasih asy-syira'u lil muwakkil. tidak mencecah, tidak sampai lam, tidak mencecah harga 1 dinar, maka lam yasih asy-syira'u lil muwakkil. maka tak sah. Tak sah syira' itu untuk muwakil. Sebab apa tak sah? Sebab wakil bertindak luar daripada izin. Dan kambing tu pula harga dia tak sampai pun 1 dinar. Kemudian Wa in sawatu kullu wahidatin. kalau setiap satu, maknanya 1 ekor dan 1 ekor ni harga dia 1 dinar.
Maka kedua-duanya adalah milik muwakil. Walau amarahu bisyira'i bi mu'ayyan. Sebenarnya surah ni, surah bagi 1 dinar beli 2 ekor kambing ni berlaku zaman Nabi. Nabi bagi satu orang sahabat 1 dinar. Dia pergi beli 2 ekor. Sedangkan Nabi suruh dia beli 1 ekor sahaja. Sebab tu surah ni ada lagi tak fiqh. Kita nak kata tak sah, dalam hadis itu Nabi terima 2 ekor. Jadi apa dia punya hal dia dalam mazhab Syafi'i. So ini tafsir dia dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita hamalkan surah itu pada surah yang sah yang disebutkan tadi. Kemudian Walau amarahu bisyira'i bi mu'ayyan fashtara fi dhimmati lam yaqa' lil muwakkili wa kadha 'aksuhu fil asah. kalaulah apa? Walau amarahu bisyira'i bi mu'ayyan. Dia suruh orang dibeli bi muayyanin, menggunakan duit yang tertentu. Muayyan ni lawan fi zimmah. Dia bagi duit dah, ambil duit ni pergi beli barang. Itu masuk muayyan. Tapi dia pergi beli barang tu hutang, tak pakai pun duit yang dia bagi. Itu maksud dia beli fi zimmah. Suruh beli bi muayyan, dia pergi beli bi zimmah. Maknanya dia suruh beli, dia bagi duit, beli. Dia tak guna duit ni, dia beli secara hutang. Maka pembelian itu tidak berlaku atas nama muwakil. Maksudnya tidak dikira muwakil yang beli, tidak dikira orang yang suruh tu beli. Jadi dikira siapa yang beli? Dikira wakil tu beli. Sebab muwakil arahan dia adalah beli pakai duit ni, orang tu beli hutang. Maka kira orang tu lah beli, bukan dia yang beli, bukan muwakil yang beli. Maksudnya bayaran tu nanti si pembeli tu yang kena bayar, bukan muwakil yang kena bayar. Sebab pembelian itu dikira jatuh atas nama dia, wakil. Wa kadza aksuhu. Terbalik. Dia suruh beli fi zimmah, secara hutang. Dan orang tu beli bi muayyan. Terbalik. Faham? Aksuhu tu apa? Dia kata tolong pergi beli barang tu hutang, tak nama saya. Tapi orang ni pergi beli pakai duit cash, sama. Maka dikira pembelian itu jatuh kepada wakil pembeli, kira dia yang beli. Maksudnya kalau dikira dia beli, contohnya dia disuruh beli hutang, dia pergi beli cash pakai duit dia, dengan ingatan nanti dia akan claim balik duit ni kepada muwakil dia, sebab dia pakai duit dia. Maka dia tak boleh claim, sebab barang itu dikira dia yang beli, bukan muwakil dia beli. Sebab muwakil dia tak arahkan macam tu. Bila dia berbeza dengan arahan, maka kira dia yang buat. Faham? Arahannya bukan macam tu. Ya. Dia tak ikut. Bila dia tidak ikut arahan, maka tidak sah. Walau ishtara fi dhimmati wa lam yusammi al-muwakkila waqa'a lil-wakili wa in sammahu. Sebab bila satu orang dia ini wakil, zahirnya yang datang kat kedai itu dia, yang
yang mengadakan akad tu dia juga. Jadi bagaimanakah akad itu dikira untuk orang lain? Yang hadir melakukan akad dia, yang buat akad tu pun dia juga. Bagaimana akad yang dibuat oleh seseorang dikira untuk orang lain? Iaitu dia kena sebut nama, dia kena nyatakan dia buat bagi pihak, barulah jadi untuk orang lain. Tapi kalau dia tak sebut bagi pihak, ataupun tidak ada qarinah yang menunjukkan dia buat bagi pihak orang lain, kira dia lah yang buat, kira dia lah bertanggungjawab atas jual beli tu. Faham? Sekali lagi apa sebelum tu? Kalaulah dia beli secara hutang, dia beli sesuatu barang secara hutang, dan ketika dia beli, dia tak sebut nama muwakil, maksudnya dia tidak menyatakan dia beli bagi pihak. Dua kait. Dia beli secara hutang dan dia tidak menyatakan dia beli itu bagi pihak si fulan ataupun syarikat ataupun seumpamanya. Maka waqa'a syira'u lil wakil. Maka pembelian itu dikira untuk wakil. Kira wakil yang beli. Dan jelaslah kenapa kira dia yang beli. Dia buat akad, satu dia beli dengan hutang. Sebab kalau dia beli dengan duit, contohnya satu orang bagi dia duit suruh beli barang, walaupun dia tak sebut nama, tapi oleh kerana dia pakai duit orang lain, maka kira orang tu lah yang beli. Sebab itu surah dia membeli fi zimmah. Lagi وإن سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذا في الأصح. فكذا في الأصح. Yang tadi waqa'a li siapa tadi? Lil wakil ke muwakil? Jadi kalaulah, sekali lagi, وإن سماه وقال البائع بعتك وقال اشتريت لفلان. Kalau dia sebut nama, dia sebut nama, baik kata aku jual kepadamu, baik kata. Dia kata pula aku beli untuk si fulan. Baik kata aku jual kepadamu. Dia kata aku beli li fulan. Dan jual beli ni berlaku fi dhimmah. Fakadha fil asah. Fakadha maksudnya waqa'a lil wakil juga. Waqa'a lil wakil khilaf. Cuba tengok dalam syarah, kenapa waqa'a lil wakil sedangkan dia dah sebut nama ishtaraitu li fulan. Kenapa jadi juga untuk dia? Tidak cukupkah dengan tasmiyah yang dia telah lakukan? Aku beli untuk wa in samahu faqala al-ba'i'u bi'tuka faqala ishtaraitu min fulan ya'ni muwakkilihi fakadha yaqamu ash-shira'u lil wakili al-asah wa tadhu tasmiyatul muwakkili wa thani yabtul al-'aqd. Jadi mungkin dia punya wajah dia, walaupun dia kata aku jual, aku beli bagi pihak si fulan, tapi baik tu kata aku jual kepadamu. Kepadamu. Baik kata aku jual kepadamu, dia tak kata aku jual kepada syarikat. Jadi sebab tu kaul yang kedua kata tak sah terus. Sebab dia kata kontra. Baik bertentangan. Baik kata aku jual kepada kamu, tapi qabul tu pula aku beli untuk orang lain. Jadi dia panggil ijab dan qabul tu tak sekata. Kita dah belajar dalam bab baik, ijab dan qabul ni dia mesti muwafaqah.
Baik kata aku jual kepadamu, lafaz dia. Dia kata aku beli untuk orang lain, maknanya bukan dia yang beli. Baik kata dia jual kepada ni, maka muqabil asah kata tak sah terus. Pendapat yang muktamad sah, dan lagha nama yang disebut ishtaraitu tu sah, li fulan tak sah. Ishtaraitu sah, li fulan tak sah. Jadi lagha dia kata wa talghu tasmiyah. Jadi bila li fulan tu tak sah, maka dia kekal ayat dia ishtaraitu. Maka bila yang dikekalkan ishtaraitu, maka kita hukum pembelian itu adalah oleh dia. Sebab kita dah abaikan, kita dah potong, dan kita tak kira perkataan dia li fulan. Lagha. وإن قال بعته وكلك زيدا وقال اشتريت له فالمذهب متبادله. Apa dia? وإن قال بعت وكلك زيدا وقال اشتريت له فالمذهب متبادله. Wa in qala bi'tu apa? بعت موكلك زيدا Zaidan. Itu lafaznya. وقال اشتريت له فالمذهب متبادل. Oh, tak sah juga. Duduk. Baca syarah. Sebab apa tak sah? فالمذهب Sebab dia dah sebut tu, bi'tu muwakkilaka. Yang tadi bi'tuka tak sah. Yang ni dia sebut aku jual kepada Zaid yang telah mewakilkan kamu. Dan dia pun jawab sama, ishtaraitu lahu. Nampak macam sekata. Tapi kenapa tak sah? Baca. فالمذهب متبادله أي العقد لأنه لم يجري بين المتبايعين مخاطبة. Oh. Muqabil wasani tak ada. Tapi yang sahnya macam mana? Dia kata tak ada muqatab. Dia kata bi'tu muwakkalaka. Aku jual kepada bosmu. Bos tak ada kat depan, yang ada depan dia punya pekerja. Itu dia kata tak ada khitab. Kemudian ويد الوكيل أمانة وإن كان يعلم. wayadul ويد الوكيل يد أمانة وإن كان يعلم. yad. Sebelum ni kita belajar yad syarik dalam bab syarikat. Sebelum ni yad syarik adalah yad amanah. Yad wakil, yad amanah. Nah, kita nampak. Sebab sebelum ni kan dah diberitahu syarikat ni dibina atas wakalah. Jadi kalau syarik, kalau wakil tu ya amanah, syarik pun ya amanah lah. Walaupun dia adalah wakil biju'lin dengan bayaran. فإن تعدى ضمن ولا ينعقد في الأصح.
Wa in فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح. Yalah. Kalau dia mutaaddi, kita kata orang yang ianya amanah, dia akan perlu dhaman kalau ada unsur ta'addi. Memang begitu hukum dia. Amin, orang yang iat dia iat amanah, dia perlu ganti kalau ada unsur ta'addi. Kalau ada unsur ta'addi. Kemudian, tetapi walaupun dia telah melakukan ta'addi, tidaklah menyebabkan dia terpecat. Maksudnya, walaupun kita hukum wakil itu perlu ganti rugi dengan sebab kecuaian dia, namun tidaklah bermakna dengan sebab dia telah cuai maka dia terpecat serta merta. Tak. Untuk pecat dia benda lain. Mesti kena ada lafaz pecat. Semata-mata dia langgar polisi ke, dia langgar arahan ke, dia tidak akan terpecat, melainkan ia dipecat. Faham? Itu maksudnya. Semata-mata dia ta'addi, dia tidak akan terpecat. Dia hanya perlu dhaman, perlu ganti rugi. Namun ia masih berstatus wakil selagi belum dipecat secara sharah. Kemudian, وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل. Dan segala hukum hakam akad yang kita belajar sebelum ni, maka dia berlaku kepada wakil, sebab wakil yang uruskan akad. Maka segala hukum hakam dalam akad perlu dia yang buat, bukan muwakil dia buat. Apakah akad? Contohnya akad ni dia kena ada ijab, kena ada qabul, tak boleh ada pemisah, begitu begini. Maka segala hukum hakam akad adalah berjalan ke atas wakil, sebab dialah yang mengendalikan akad. Muwakil tak ada kaitan. Faham? Sebab muwakil bukan mengendalikan akad. Kemudian, yalah, itu dia punya tafriq dia. Bila kita kata hukum hakam akad tu berjalan atas dia, kita belajar sebelum ni, dalam jual beli kena tengok. Siapa yang kena tengok? Dia lah kena tengok, bukan muwakil dia tengok. Dia yang mubasyaratul aqdi. Kita belajar dalam bab akad ada khiyar majlis, yang mana khiyar majlis itu akan habis kalau berlakunya mufaraqah, berpisah tubuh, berpisah badan. Jadi badan siapa yang diiktibar? Badan dia lah, dia yang buat akad, bukan badan bos dia. Bos dia tu kat pejabat ni. Faham? Okey. Kalau jual beli itu perlukan taqabud, macam item ribawi, yang salah satu syaratnya mesti menyerah dalam majlis. Jadi siapa yang perlu melakukan perbuatan serah, dia lah wakil. Siapa yang perlu melakukan perbuatan menerima serahan, dia juga. Lagi. وإذا اشترى الوكيل صادقه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا. Apa dia? وإذا اشترى الوكيل صادقه
بائع بالثمن كان دفعه إليه هو السوق وإلا فلا. Macam. وإذا اشترى الوكيل طالب بالبائع بالثمن إلا ما دفعه إليه هو Baca. وإلا فلا كان الثمن معينا وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها وإن اعترف بها طالبه أيضا في أصله كما يطالب الوكيل فيكون الوكيل كظاهره والموكل كأصيله وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده
وخرج الجميع مستحقا رجع عليه المشكل وإن اعترضا بوكالة الأصح ثم يرجع الوكيل على الوكيل. قلت والمشكل الرجوع على الموكل باتباع الأصح والله أعلم. baca. فصل الوكالة جائزة